kepada orang di dunia ni, tetapi malangnya dia kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, menyebabkan dia tergolong dan terperosok masuk sebagai salah seorang daripada ahli neraka. Ni dia. Bila dia masuk neraka ni, malaikat mengambil dia, malaikat pergi celup dalam neraka. Celup, pap, angkat. Sekali celupan Pak Long. Lalu malaikat tanya dekat dia, ingat lagi tak nikmat yang hang pernah dapat dulu ni? Hang duduk atas dunia lu, hang dapat nikmat. Hang ingat lagi tak nikmat tu? Sekali celupan Pak Long, lupa habis nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itu, saya sebelum saya duduk ni, sempatlah saya duduk tengok sikit apa yang ulama sebut. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana dia mensyarahkan hadis ni, Imam Nawawi kata apa dia? Imam Nawawi kata, azab di dalam neraka ni menafikan segala nikmat dalam dunia. Sekali celup, lupa habis nikmat dalam dunia ni. Fayusbaru finnar sabra. Celup sekali dalam neraka, lupa habis nikmat dalam dunia ni. Sebab tu Imam Nawawi kata, yunsa jami'an ladzatid dunya fi lahzah. Lupa habis seluruh nikmat dalam dunia dengan satu saat. Sekali celup, lupa habis nikmat dalam dunia. Sebab tu Imam Nawawi kata, baca hadis ni jelas. Kita baca hadis ni Pak Long, jelas. Jelas apa dia? Yang kata nikmat dunia ni adalah nikmat yang sangat kecil. Ni yang kita duk ligan dunia ni Pak Long. Ni dia tak cerita kat siapa, tak kata kat siapa, semua kena. Ada orang dia ligan ke dunia sampai tak dan masa dengan Allah. Dia ligan dunia ni. Sedangkan dunia ni macam bayang-bayang. Lagi hang ligan, lagi dia lari. Lagi hang ligan, lagi dia lari. Mau hang duk cari dia, hang duk tangkap dia, tobat tak dapat yang kata bayang-bayang ni. Tapi kalau hang tak peduli dekat dia, dia duduk tepi hang tu, tak pergi mana. Ni yang kata bayang-bayang. Ligan, pernah dapat tak bayang-bayang Pak Long? Tak pernah dapat kalau ligan. Tapi kalau buat tak peduli, dia duk ada orang tu, tak pergi mana. Sama dengan dunia ni pun, ligan sampai tak dan nak main dengar kuliah. Bukan dia pergi mana pun Pak Long. Dia duk ada je. Dia kata tak apa Ustaz, tak main pun tak apa, ni live duk ada. Live ni duk orang hak luar, bukan orang hak dekat. Ni live ni orang di mana ni Pak Long ni? Orang hak luar daripada Langkawi. Ni hang rumah 6 jengkai lah. Tak main. Pak Long ingat, ni Pak Long tahu tak ni kita duk berhimpun ni nikmat Pak Long. Bukan semua orang dia boleh main ni. Bukan semua orang dia boleh main. Kalau dia tak ada kehendak, dia takkan main ni malam ni. Bukan semua orang dapat nikmat, boleh main dengar kuliah, boleh duk main bersila dalam kuliah, boleh lena tengah ustaz mengajar. Bukan semua orang dapat nikmat ni Pak Long. Yang paling besar nikmat apa dia? Lena tengah ustaz mengajar. Ni nikmat yang pertama. Dan nikmat yang paling kemuncak dalam kuliah ni apa dia? Menterkedarah lepas Aisyah lagi. Ni kemuncak nikmat dalam kuliah. Mau tak ada menterkedarah, muka lain sikit lah kan? Cara duk tengok malam ni nasi tomato. Betul memang tak? Nasi Arab. Nasi Arab. Nasi apa Pak Hussein? Dia tukang masak, dia tengok dia, saya cara tak apa Pak Long jangan duk kelang kabut, saya akan hantar laporan tu Pak Long. Pak Long, saya duk tani saya nampak dia bawa amai apa belakang. Ni nikmat Pak Long. Tapi Pak Long pun terkedarah tiap bulan duit lantar buang tubuh dah lebih sikit Pak Long. Boh dah lebih sikit. Makan tak pernah lekeh, duit duk banyak tu juga. Saya ni mai bulan depan tinggal biskut Mary kat kita Pak Long. Ni nikmat. Nikmat dalam dunia ni kata Imam Nawawi adalah satu benda yang sangat kecil dia kata.
Yang kedua, Imam Nawawi kata dalam hadis ni, Nabi SAW nak cerita pada dia, Nabi nak abak kepada kita bahawa hakikat dunia. Nabi nak abak dalam hadis ni, pengajaran dia pada dia. Yang kedua Nabi nak abak, kata Imam Nawawi, tentang hakikat dunia. Ad-dunya la qimata laha idza qurinatil akhirah. Dunia ni tak ada nilai jika nak dibandingkan dengan akhirat. Nabi nak abak. Akhirat ni Pak Long, benda yang kekal. Kita duk baca dalam Al-Quran, surah tak ingat. Pak Husin kalau ingat, abang tak surah apa? Walal akhiratu khairun wa abqa. Bisa dengar tak? Bisa dengar tak? Dunia ni nama dia fana, darul fana, negeri tempat yang akan binasa. Semua binasa. Cuba abang mai kat saya satu benda dalam dunia yang kekal. Tak ada. Okey Ustaz, saya ada masalah Ustaz lah ni. Baik, saya nak tanya, masalah dalam dunia ni kekal ke tak? Masalah ni kekal? Tak kekal. Habis masalah ni selesai, rehat sat, mai masalah ni pula. Selesai masalah ni, rehat sat, mai masalah ni pula. Dalam dunia tak ada yang kekal. Ustaz, saya ada penyakit. Penyakit pun tak kekal. Habis penyakit ni lega, mai penyakit lain pula. Apa benda yang kekal dalam dunia ni tuan-tuan? Tak kekal. Kalau benda ni kekal Pak Long, tak ada orang tua, semua anak muda. Saya pun tak mau kuih tua. Lah kuih tua dah. Ni tak berapa bulan, masuk pula 36. Kuih tua, dia bukan kuih muda. Pak Long pun kuih tua. Semua kita kuih tua. Habis tutup PB. Habis dah tua. Tua ni tak hidup ya. Mana ada orang dalam kubur tua dah. Pi akhirat tua tak ada. Duduk dalam syurga. Semua umur saya 30-an. Tak ada dah Pak Long umur 60, 70. Pak Long jangan risau. Dalam syurga tak ada dah Pak Long. Semua 30-an. Tahu 30-an. Apa pun dia mau. Pak Long bayang kalau masuk dalam syurga umur 68. Mai bidadari duk cik paha abang. Dia kata tak payah cik. Oi, tak payah dia kata. Sembang boleh. Sembang tak pernah jatuh orang tua ni. Tapi ada satu tempat saya duk ngajak tamu abang tak mana ni ada live. Kok Pak Long tu marah kat saya lagi. Saya duk mengajak kuliah duha satu surau tu. Setiap bulan duk ngajak. Ada Pak Long ni lepas kuliah duha kita duk makan bah. Dia ni antara JK surau tu lah. Dia ni kalau tak silap saya JK bahagian bawah. Dia duk ada lah setiap bulan dia akan menyembang. Orang tua ni. Tapi sembang ni tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh. Surau ni dia belah no lah. Belah Jitra, belah Lostak, belah Sungai Petani no. Dia tak mahu habak nak orang tua ni. Surau tu tak nak dia tak mahu habak. Tapi Pak Long tu dia duduk orang tu. Asal dengar kata orang belah Kuala Melaka. Asal dengar kata. Jenis duk sembang merah ni. Asal dengar kata. Dia duk sembang. Baru ni bulan lepas. Duk makan-makan dia kata, lah umur apa dapat tak? Terkeluar dapat tak. Dia kata umur apa dah. Dia kata tahun depan masuk 69 tu kan. Oi 69. Saya kata 69 lah orang kata. Larat lagi ke? Dia duduk sembang tu. Tarik. Padahal kaki belah kanan pun jari tinggal 2 belum. Kencing manis buang satu tinggal 2 lagi yang belah kanan tu. Duk balut kain putih tu tiap-tiap bulan. Sembang. Yang tak boleh hadir ni pasal dia kata lah. Yang tak boleh hadir ni pasal tak boleh anak kecil lah. Yang tak boleh hadir ni sebab kilang tak operasi dah. Dia kata. Saya kata boleh lagi. Enjin overhaul balik clear. Dia sembang habis. Sembang tu saya pun habis. Dia duduk tu. Dia pun tak boleh hantar saya kat kereta dah. Nak berjalan pun tak nak boleh. Jari tinggal 2 belah kanan. Bini dia ni duk rajin duk tunggu saya kat kereta. Duk bagi cucuk. Saya pun pergi. Saya kata tak sembang derah hantar tu. Biar pergi ke dia lah Ustaz.
Saya dah tu sembang beras tu nak nikah saja. Tolong cari ustaz siapa hak mau kat dia bagilah. Saya kata boleh lagi kat orang tua tu matam. Boleh apa ustaz? Hak ada pun dia kencin dia kata. Matam ni kita. Hak ada pun dia kencin dia. Saya ada ingatkan bini dia nak pergi dekat tu dia sambung lagi. Tu pun ustaz kencin pun tak masuk dalam mangkuk jamban dah duk meleleh masuk dalam kasut selipar dia kata. Hak orang tua ni pun dia i'rab terlebih. Apa Husin? Dia kata apa Husin? Kencin pun tak masuk dalam mangkuk jamban duk meleleh masuk dalam kasut selipar dia kata. Jadi terbayar tajul ni. Tak mana-mana faham-faham. Nak sembang derah pun balong bagi bini jangan duk ada tentu itu malu korang. Ni kata ni tak kekal. Dunia ni ada apa tak kekal? Kata Imam Nawawi. Semuanya akan binasa. Kamu sihat akan binasa kesihatan kamu dengan penyakit. Kamu gembira akan binasa kegembiraan kamu dengan kedukecitaan. Mai benda-benda ni tak kekal. Kamu mati, kamu hidup, kamu akan binasa dengan kematian. Kamu senang akan binasa dengan kesusahan. Siapa yang duk ada dalam surau ni malam ni, termasuk yang duk ada dalam live malam ni, yang tak pernah susah dalam hidup? Cuba bang. Hari ni kita senang, kita naik kereta besar, kita ada rumah besar, kita ada duit. Orang nampak kesenangan kita hari ni. Tetapi waktu kita susah, orang nampak tak? Tak ada siapa nampak. Dia belum. Waktu kita jatuh nak rangkak, tak ada siapa nampak. Bila kita senang, orang kata dia ada senang. Waktu susah, orang tak nampak. Dia susah, Allah binasakan susah dia dengan senang. Dan hang senang ini jangan menyebabkan hang jadi orang yang kufur. Nabi apa? Yang ketiga Imam Nawawi kata, apa yang Nabi nak sampaikan dalam hadis ni yang ketiga. Ni sebelum kita nak sambung kitab kita ni. Kenikmatan di dunia ini tidak akan mendapat membantu seseorang kalau kenikmatan itu tidak disambut dengan kesyukuran dan dilapik dengan amal ibadah. Digunakan untuk melakukan amal ibadah. An-ni'amud dunyawiyah la tunji sahibaha idza faqad al-iman wal amal salih kata Imam Nawawi. Nikmat di dunia ini tidak akan dapat menyelamatkan pemiliknya jika tiada iman dan amal salih. Sebab itu kita ni Allah Ta'ala bagi dunia kepada kita. Allah Ta'ala ciptakan dunia untuk kita. Tetapi kata Allah, aku tidak ciptakan kamu semua untuk dunia. Allah cipta kita untuk akhirat. Guna yang di dunia ni untuk menyenangkan kita di akhirat. Kerana apa dia? Kerana kalau hang tak guna untuk akhirat hang, sekali celupan saja di neraka akan melenyapkan ingatan hang dan rasa nikmat hang dengan dunia ni habis. Sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dia sebut dalam kitab Fathul Bari, dia kata, kalaulah orang-orang kaya yang ada di neraka nanti ni, mereka boleh tebus neraka dengan kekayaan mereka, mereka akan minta Allah Ta'ala ambillah segala dunia mereka ni, balikkan mereka di dunia menjadi orang yang paling susah pun mereka sanggup, asalkan dapat menyelamatkan mereka daripada neraka. Kita duduk di dunia ni, kita susah tak susah mana Pak Long? Susah-susah ada juga. Contoh saya tak mau sebut di tempat lain lah. Tempat lain saya tak tahulah. Saya nak sebut dalam konteks kita rakyat Malaysia lah. Satu orang yang susah duduk di Malaysia ni Pak Long. Pernah dengar tak satu cerita dalam tahun ni ke, dalam tahun lepas ke, satu orang dalam rakyat Malaysia ni yang mati kerana tak makan? Ada? Hak duk mati ni kerana apa dia? Kerana makan. Di Malaysia ni hak mati ni kerana apa dia? Kerana makan. Awak mati kawan kita, serangan jantung. Serangan jantung ni punca apa? Makan.
Ni dia ni pasal apa mati? Kencing manis. Kencing manis kerana apa dia? Makan. Dia ni sakit apa yang mati? Darah tinggi. Darah tinggi pun pasal apa? Makan. Dia mati sebab apa? Kena katuk. Pasal apa? Makan bini kawan pun makan. Tentang cuba habak rakyat Malaysia ni yang susah mana dah. Susah dia pergi kat masjid, orang masjid bagi juga beras jabatan zakat mai bagi kat depa. Tak ada apa nak makan Datuk Imam, tak ada apa ni habaq betul, tak ada apa. Tak apa segi ansak pergi masjid. Pergi ambil tu ada beras, ada barang-barang dapur hak jabatan zakat bagi tu. Dia pun pergi ambil. Terima kasih Datuk Imam tu. Ha, ada apa-apa abang lah susah abang, terima kasih Datuk Imam. Ambil balas hak masjid. Start motopi pula Jabat Dun. YB ada YB. Awak saya susah YB. Celaka masjid tak bagi apa. Tak sah dia beropi balas hansak tak. YB ni berkata, bukan orang masjid tak bagi ikut. No apa pejabat zakat no duk bagi apa-apa. Pi minta dia tak bagi. Tak bagi ya, dia tak bagi. Hai. Dia kau tak percaya pi tanya. YB kata bukan tak ni ikut. Dah macam ni lah YB Biar pergi lah depan tak bagi hak YB tu nak bagi Saya hari tu YB nak 20 undi tu. Saya kempen untuk YB tu. YB kata tak apa nanti saya nak. Jangan duk tengok lah tahun depan nak pilihan raya pula YB. Jangan duk tengok kerak sangat dah. YB pun kata tak apalah. Pergi ambil lah tu tak gini. Ada beras. Ada apa sikit. Dia kata duit-duit tak ada lagi YB pun seluk ada RM25 by dia hak dia pergi ziarah dia kata nak ambil kan. Terima kasih YB. Mau lagu ni tahun depan kita bagi lagi. YB tu berkata elok lah. Dia pun balik hantar beras yang adun punya, dia start motor pergi pejabat parlimen pula. Tak ada apa YB tu, celaka adun tu haram tak bagi apa pergi pejabat dia tadi. Semua hak yang ahli parlimen pun bagi, dia ambil buat balik pula, dia pergi pejabat NGO pula. Saya ni habaq susah nak. Masjid tak guna, orang politik pun tak guna, apa pun tak bagi. Lah kali rumah dia macam kedai runcit penuh. Bisa jadi tak Pak Long dalam masyarakat? Beras tu dia buat apa? Dia jual pula ke orang. Nak kata duduk dalam negara Malaysia ni nak susah. Tak ada Pak Long tak ada. Susah dunia ni sat saja. Yang paling lama susah di akhirat. Sebab tu Imam An-Nawawi kata apa dia? Imam Nawawi kata, gunakanlah nikmat yang ada di dunia ini dengan iman dan amal saleh. Dua. Guna nikmat tu dengan penuh keimanan untuk melakukan amal saleh. Sebab apa dia? Nak menyelamatkan kamu daripada azab Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita minta Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai nikmat, bukan azab kepada kita. Pak Long, dunia ni sebagai nikmat, dia bukan azab kepada kita. Kalau menjadikan kita ni lalai kepada Allah, dunia ni adalah bala dan azab. Tapi kalau menggunakan dunia ni untuk Allah, dia menjadikan nikmat. Doa banyak-banyak Pak Long. Ya Allah, kalau kau nak bagi kepada aku dunia, jadikanlah dunia ni sebagai nikmat kepada aku. Jangan jadikan dunia ni sebagai azab kepada kami. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan mukaddimah itu ada manfaat untuk kita bersama. Sambung kitab kita. Muka surat 60. Muka surat 60. Betul Pak Uzin? 60. 60 Pak Uzin. Saya jarang kencing orang Pak Uzin. Betul. 60 tang qul wallahu ahad. Ada Pak Uzin? 60. Kalau kita Rumi sama muka surat 60. Muka surat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa.
Sebab tu dulu ni kalau tak silap saya lah, Allah yarham Datuk Syekh Zakaria Awang Musa, ahli majlis fatwa Negeri Kedah. Dia kot kalau tak silap saya bisa dengar dalam radio Kedah dulu dia mengajar. Dia kata dia tak berapa nak setuju. Dia tak berapa nak setuju orang duk kata Allah Tuhan yang satu. Dia tak berapa setuju, dia kata. Qul huwallahu ahad. Dia kata ahad tu satu, tak apa nak, dia tak apa setuju lah dia kata. Yang sesuai dia kata Esa. Sebab apa dia kata? Kalau satu, lepas satu dia ada dua. Sebelum satu dia ada kosong. Allah Ta'ala ni tak pernah kosong, tak pernah dua. Dia asa. Sebab tu terjemahan kitab-kitab lama ni Pak Long, katakanlah dialah Allah yang maha asa. Alif sin alif asa. Boleh kat kita lah dia panggil Esa. Dia tak? Macam beliau lah. Kalau Jawi lama dia bukan beliau, beliau. Balam ya waw, beliau. Hak betul-betul dulu ni beliau. Boleh kat kita beliau. Sama lah dengan kat kaki tu dia ada dua mata tu, dia panggil apa? Buku apa? Buku apa Pak Hussein? Dia pada panggil tentang kaki tu, dia ada dua mata tu, dia panggil buku lali. Buku lali kan? Dia. Hak betul buku apa? Buku kaki. Saya tanya almarhum Dr. Aziz Hanafi. Saya duduk mengaji, duduk ikut dia bukan mengaji tahunan, kita bukan mengaji. Bawa dia duduk pergi mengaji apa, masa tu kami ada satu kelas tafakuh, duduk baca kitab fiqh manhaji. Saya tanya dia, Ustaz Tahita, saya kata Pak Lang. Panggil dia Pak Lang. Nak tanya Pak Lang sikit boleh tak? Dia kata awak. Dah duk fikir lama dah. Buku lali. Dia kok mana tu? Tang kaki dia pergi jadi lali tu. Betul tak Long? Buku lali tapi duk tang kaki. Apa yang lali tu? Almarhum Datuk Aziz dia tergelak. Dia kata dia kata boleh fikir lagu tu no. Kadang-kadang duk terfikir buku lali. Dia kata yang betul itu buku kaki. Tapi kitab-kitab dulu kan kadang-kadang dia punya cetakan dia tu tak apa nak elok. Kaki tu kap dia pergi jadi lam. Jadilah lali. Lekat sampai lah buku lali tu. Yang betulnya buku kaki. Terjemahan kitab lama ni dia kata. Dia tak katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Dia tak katakanlah Allah yang Maha Satu. Tak ada. Tuhan yang Maha Satu. Tak ada. Sebab tu kadang-kadang kita baca kitab-kitab lama, terjemahan dia sedap. Okey, saya bagi contoh. Keluar sikit pada kitab ni. Tak apa Pak Long. Keluarkan masuk mampu lah Pak Long. Pak Long bukan nak kacau sangat. Kitab tinggal kat surau. Bukan nak kena buat main pada rumah. Mau saya keluar tak balik pun, Pak Long balik, kitab duk tentu juga lagi. Tak ada duk kalut apa. Mai bulan depan, pegang pula. Mau Ustaz tak bak muka surat, cari muka surat tu tak jumpa sampai habis. Ni saya nak keluar nak cerita bab kitab lama ni. Kita duk mengaji rukun iman ni Pak Long. Salah satu daripada rukun iman beriman kepada qada dan qadar. Pak Long cuba habaq mai kat saya makna qada dan qadar ni apa dia? Habaq ni lah mau tak betul saya betul. Ketentuan. Tak terjemahan lah kan. Kalau kita duk tengok lah buku lah, ketentuan baik, ketentuan buruk. Dia. Tapi cuba tengok kitab lama. Kitab baru lah dia betul-betul ketentuan tu. Betul lah kitab baru dia terjemah ketentuan baik, ketentuan buruk. Tapi kalau kitab lama dia terjemah, cuba tengok tak mana. Untung baik, untung buruk. Terjemahan lama punya. Qada dan qadar dia kata apa dia? Untung baik, untung buruk. Dia nak habaq apa dia? Hak Allah Ta'ala bagi kat kita. Tak ada benda yang tak elok. Semuanya bentuk untung. Tak ada yang rugi. Kalau benda tu kita seronok, nama dia untung baik. Kalau benda tu kita tak seronok, nama dia untung buruk.
Yang seronok tak seronok tu kita. Tapi Allah bagi kat kita. Tu adalah untung. Sebab yang kita duk tak nampak tu. Sebab kita tengok dekat ni. Kita tak tengok sana. Duk tak duduk. Mebah. Rumah dia yang bah bawa berjalan. Sini tak kena bah itu no. Tak kena no. Allah. Pergi tengok rumah bah tu tambah di Aceh tu dapat longin lagi zakan. Selut saja sampai kat sini. Nak buat menatang apa dah rumah tu? Cuba fikir tengok. Selut tu duduk atas terai. Kalau Pak Uzin nak buat apa Pak Uzin rumah tu? Mai tengok nampak bumbung kan. Pak Uzin sila Pak Uzin nampak sekmera motor. Makna Pak Uzin duduk atas tu motor. Motor tenggelam dalam lumpur. Nak buat menatang apa Pak Uzin? Pada katuk rumah tu buat konkrit baru buat naik balik atas tu ya. Kena bah. Kena bah. Macam ada satu baru ni rumah kawan tu kena bah. Dia duk mongut lah laki bini tu maklong-paklong tu Allah ta'ala. Dah lah rumah pun lekeh dah. Kena bah pula. Rumah lekeh. Lekeh. Bahasa Kedah. Orang putih panggil low cost. Hak tu orang putih panggil low cost. Boleh kat kita? Lekeh. Rumah pun dah lah lekeh ustaz. Oi. Dia pergi tenggelam pula dah. Habislah. Allah saya dengar pun sedih. Saya kata sabarlah maklum nak buat lagu nak. Boleh cakap sabarlah nak kata apa lagi. Dia kata betul. Maklum tu duduk sila atas tak luar rumah dia. Habis apa pun Allah. Oh ya Allah. Apalah yang nak bagi kat kami ni lah ya Allah. Maklum tu duduk matui. Biarlah yang bah. Mai. Gaya nak elok mai pula yang bah. Rumah dia sengit. Dia pun pindah pergi duduk tu. Takdir Allah baru ni mai satu orang Tan Sri. Dia mai melawat. Dia bagi sikit lah. Dia punya zakat tahunan. Dia tu dia mai edak lah dekat tempat tu. Dia mai dia tengok maklum tu. Umur berapa? Dia tanya maklum tu. 70 dah abang oi. Dia panggil abang. Sebab sama-sama tua. Tan Sri tu pun tua, dia pun tua. Abang oi. Tan Sri tu kata, "Dia buat kerja apa?" Tan Sri tu orang kena buat kerja apa? Nak buat apa rumah tenggelam duk tang ni lah. Nak buat apa? Orang kampung. Tan Sri itu mai tang pusat pemindahan masjid. Rumah tenggelam teruk. Tak tahu nak kata, tak mau nak tengok dah sakit hati lah. Dia kata, bukan tak reda. Tapi mereka duk pergi buat taman-taman baru tu lah. Yang mai habis kat rumah kami. Tan Sri itu kata, jadi macam mana rumah? Dah lah lekeh cik oi. Dia pergi tenggelam bah pula. Pergi tengok rumah dia lekeh betul. Tan Sri itu kata apa ni? Nanti ayak sujud. Buang-buang rumah tu, saya bagi rumah baru. Bagi rumah baru. Tan Sri itu bagi. Duduk tengah buat 60,000 Tan Sri itu bagi rumah baru. Baru ni saya jumpa dia tempat Kenori. Saya kata syok nak beli rumah baru. Mau lagu tu tenggelam tiap-tiap tahun pun tak apa. Dia kata. Itu dia duk kata lagu lain. Itu dia duk kata lagu lain. Awaklah. Dapat rumah baru saya kata seronok anak. Dia kata mau lagu tu tenggelam tiap-tiap tahun pun tak apa. Tu kata untung. Cuma kita duk merepek ni pasal apa? Pasal kita tak tahu nak jadi kok mana. Tu yang kita duk merepek ni awaklah. Tapi kalau kita tahu kesudahan ujian tu Allah Ta'ala nak bagi rumah baru, tiap-tiap tahun tenggelam tak apa. Betul tak maklum? Mau kita pun tak apa. Tenggelam pergi rumah pula maklum oi. Cucu mengendap lagu tu ya. Tu Wan buat apa tu? Dia mengelak pun celah pintu tu. Dia pintu pun boleh bentuk jari. Wan buat apa tu? Dia gitu buat Wan. Mai ni dapat rumah baru Pak Long oi. Tan Sri tu dia bagi zakat dia. Dia bagi dengan rumah, dengan perabot, cuci kaki yang masuk.
Mana kita nak tahu ni yang kata Allah Ta'ala ni, dia punya rahsia, kita tak tahu. Tu kata untung baik, tu kata untung buruk. Terjemahan orang tua dulu ni, kita dulu ni, nak bagi faham bab akidah ni. Sama tengok dia kata apa dia. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Kita ni yang hebat bukan kerana kita hebat, kerana Allah Ta'ala yang bagi kepada kita nampak hebat. Pak Long, kita ni Allah Ta'ala bagi ya. Sebab tu dalam satu hadis diceritakan, Nabi cerita, ketika mana Allah Ta'ala kalau dia sayang kepada hamba dia, Allah Ta'ala bila dia sayang kepada hamba dia, dia akan panggil malaikat Jibril mai. Jibril mai syak. Jibril mai. Ada apa ya Allah? Jibril, aku nak abang kat hang ni Jibril. Dia saya terjemah mai bahasa Kuala Melaka, nak faham. Aku nak abang dekat hang ni Jibril. Awak ya Allah. Aku ni sayang kepada hamba aku ni. Sekian ni aku sayang. Hang pun kena sayang dekat dia Jibril. Baik ya Allah. Jibril pun turun, panggil malaikat di langit. Abang, wahai para malaikat, tadi aku bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala bagi tahu dekat aku dia sayang kepada hamba dia ni. Sekian ni dia sayang. Hamba pun kena sayang dekat dia. Malaikat tu waktu turun perasaan sayang Allah Ta'ala ni mai ke bumi, letak dalam hati penduduk bumi, dan penduduk bumi pun akan sayang kepada hamba dia tu. Sebaliknya kalau Allah Ta'ala murka kepada satu hamba dia, benda yang sama Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala panggil Jibril, mai Azad, aku benci dekat dia ni, aku murka dekat dia ni. Hang pun kena marah, hang pun kena benci. Baik ya Allah. Jibril pergi habaq dekat para malaikat. Allah Ta'ala tak suka dekat dia ni. Allah Ta'ala marah dekat dia ni. Allah Ta'ala murka dekat dia ni. Hampa pun kena. Baik. Dia bawa turun perasaan murka tu metak dalam hati kita. Sebab tu orang jadi meluat ke dia. Kita ni kalau Allah Ta'ala benci balong, tak payah kita buat lagu mana pun bagi orang suka. Orang tetap akan benci. Tapi bila Allah Ta'ala sayang, hang buat macam mana pun, orang akan sayang ke hang. Saya bagi contoh lah Pak Long. Bukan nak menunggang isu, tetapi nak bagi nampak. Bong Mohtar baru ni meninggal. Saya ni bukan nak cakap bab politik tak, tapi nak cakap pasal hal agama. Saya sebut dah, ni saya nak abang lah. Pak Long mah. Kita kongsilah. Bukan kerana kita nak tumpang isu apa semua tu, tak ada lah Pak Long. Benda baik kita nak bercakap. Bong Mohtar ni Pak Long kenal tak Pak Long? Ha Pak Long. Nama pembong. Kompong bukan orang Langkawi. Kompong bukan orang Kedah. Nama pembong. Orang Sabah. Duduk di Kina Batangan tu, dia punya tempat tu Pak Long. Kita mana tahu Kina Batangan tu tang mana Pak Long. Dia tak? Nyok cabang pun lama mana dah tak pergi. Nak pergi Kina Batangan. Ni dekat-dekat tu ni. Dulu pagi duduk pergi sarapan kat nyok cabang. Lah duduk mana-mana. Duduk rumah tak okok cabang hidung dah nak pergi mana pun tak boleh dah. Tak boleh dah, tak boleh dah motor. Kina Batangan, mana kita tahu tang mana. Kita ni tak pernah berjumpa dengan dia, bukan tak pernah jumpa. Bayang-bayang dia pun kita tak pernah kelih. Tapi Pak Long, kita duk tengok dia dalam parlimen sekan. Betul tak? Kalau siapa tengok dia dalam parlimen, tak ada siapa sangka perangai dia sebenar lagu mana. Dulu yang kita duk set dalam kepala, gangster. Tak tahu lah orang lain. Saya dulu tengok, sakan dia ni. Kira hak jenis ni mau ni. Apa pun mau ni. Pak Long tengok kan. Sebab tu kita jangan menilai orang daripada luaran. Tak bang. Pak Long no. Jangan duk nilai orang daripada luaran. Tengok dia Pak Long. Dengan dia punya dalam parlimen ni. Kira mau lah. Kenapa kamu nak cari gaduh dengan saya? Mana kita tahu orang lagu ni rupanya Allah. Rambut cacak Pak Long. Rambut dia bukan belah tepi lagu Pak Long. Tak. Hak rambut belah tepi ni Pak Long. Semua hak jenis kencing masuk dalam selipar tadi ni.
Ni kawan rambut cecak belum. Rambut cecak. Daripada rambut tu kalau hitam sampai kalau putih, duk cecak tentu rambut dia. Mau dia pakai t-shirt polo, collar tak lipatnya. Collar tak lipatnya. Kita tengok tak dia pakai baju collar mana lipat. Belum. Tengok perangai, tengok kepada luaran dia, sangka ke perangai dia lagu tu? Sangka ke tasbih duduk kat tangan tak pernah lepas? Tak ada lah. Dan ada tak dia duduk berlakon macam orang? Tak ada. Dia tak ada pun duduk bawa biji tasbih panjang macam ulang tenung selar tu. Tak ada belum. Ada? Tak ada. Ni saya tak kata kat siapa-siapa. Jangan duduk terasa. Ni mai hari Jumaat ke? Tasbih sama panjang dengan ulang tenung selar. Kira dalam kakak motor tu penuh biji tasbih. Dia pegang kepala biji tasbih tu, tarik masuk dalam masjid dengan dia dah. Sampai sah pertama, ekor tak keluar lagi tu. Du India punya duk karau ni. Lagu teleferi ke tu, kuah tu duk karau ni. Tarik 4 kali tarik senang. Tak ada pun dia nak perangai-perangai duk naik atas pentas bawa tasbih. Ada juga kadang-kadang orang ni, dia duk bawah pentas, dia tak buat keluar pun biji tasbih. Orang panggil duk atas pentas apa, duk sila, duk yahana apa, buat tarik keluar tasbih. Nak abang apa tu? Nak abang kata dia bagui? Tak tahu. Tapi yang kata bong ni, bong Muhtar ni, Allah yarham ni, tak ada. Tak ada siapa pun yang tahu perangai dia waktu dia hidup. Dan waktu dia hidup ni balong, kita nak dengar orang cerita pasal baik pasal dia ni. Payah. Kot nak kata tak ada, kot kita tak jumpa. Tapi takat kita duk tengok, payah. Tak pernah nampak lagi lah orang duk cerita baik pasal dia tu. Sama-sama dia meninggal dunia, Allah Ta'ala panggil dia balik. Allah kalih terus cerita pasal dia. Lah nak dengar orang cerita buruk pasal dia ada belum? Tu saya nak abang. Bila Allah Ta'ala sayang kepada hamba, hang jangan buat lagu mana? Hang jangan buat lagu mana? Ni 2-3 hari lepas kita baca satu hadis. Cerita Nabi, cerita ni, Abu Hurairah cerita, Nabi satu hari duduk dengan sahabat. Ada mayat lalu depan Nabi. Satu mayat lalu depan Nabi, lintas depan Nabi. Abu Hurairah kata, sahabat ni duk bunyilah, mayat ni baik. Orang ni baik, orang ni dulu macam ni, orang ni dia rajin tolong orang ni baik apa semua. Nabi kata dekat sahabat, wajib untuk dia. Sahabat pun wajib, tapi tak tanya lagi. Lintas pula mayat yang kedua. Ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lintas pula mayat yang kedua, sahabat duk kata pula, dia ni tak boleh pakai. Cerita buruk lah. Macam kita lah, dia ni elok, mau elok pun dia mati, mau elok lah. Lah. Sampai orang buat mai sangkut pisang dekat masjid hari Jumaat kerana dia mati. Ada apa lu? Duduk dalam kampung boleh panggil Man Jebon. Memang teruk sungguh ni. Nama tu pun Jebon belum. Nama tu Jebon. Dia pun kata mau elok lah, matilah, lega lah dia mati, syukur banyak-banyak. Ada. Tapi sahabat tak kata lagu tu lah. Cuma dalam hadis tu cerita, sahabat cerita yang tak elok lah. Sebut benda tak elok. Nabi kata wajib untuk dia. Sayyidina Umar duk ada masa tu. Sayyidina Umar tanya Nabi, ya Rasulullah, apa dia yang kata wajib ni, apa dia? Nabi kata mayat tama tadi lintas depan kita. Hampa duk cerita baik pasal dia. Nabi kata wajiblah untuk dia syurga Allah. Mayat yang kedua hampa duk cerita buruk pasal dia. Nabi kata wajiblah untuk dia neraka Allah. Hampa ni semua saksi Allah di atas muka bumi, Nabi kata. Pak Long, lah tolak Sabung Muhtar tepi, dia selesai dah Pak Long. Kita. Lepas kita mati ni, kita nak orang cerita apa pasal kita Pak Long? Nak cerita apa? Allah Ustaz, dia ni bagus lah Ustaz. Bagus no? Bagus Ustaz. Payah cari manusia lah lagu dia Ustaz. Payah cari manusia lagu dia. Bagus. Susah dia tolong Allah Ustaz. Bagus lah. Pak Long nak tak orang sebut lagu tu? Ataupun Ustaz, elok lah dia tu mati Ustaz.
Kami pun hari tu duk kira duk cari racun dah nak pergi bubuh dalam tangki rumah dia. Rumah dia pakai tangki tak kat luar. Nak pergi tuang racun dalam tu. Dia ingatlah mujuk lagi Ustaz. Tidak. Awak belum. Tak boleh tahan dia Ustaz. Bukan dekat dia. Satu keluarga. Kawak. Kita main duk mengaji dekat surau. Dia masuk dalam rumah kita. Datang kawak ni. Siapa dia Pak Long? Tu lah Leh Toyol. Nama tu Leh Toyol. Pak Long fikir. Pak Long nak macam mana? Pak Long nak macam mana? Pak Long fikir. Tapi nak baik, nak buruk, bergantung dekat Allah. Tempat Allah ni bergantung. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan dia ada seorang, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maka sesiapa yang menduakan Allah Ta'ala, kata Tok Syekh kita, seperti menyembah berhala dan kayu. Dia tulis apa Pak Zin? Dia kalau ikut dia tulis apa tu? Hamzah lari Pak Zin. Ya itu. Bukan ya yat. Ya itu. Betul Pak Zin? Betul. Jangan duk bangkang Pak Zin. Mau bangkang, berhenti lambat. Ni 5 minit lagi kita berhenti. Dan kayu, iaitu membesarkan dan memuliakan yang tersebut itu, maka tiada diakui oleh Allah Ta'ala. Duk pergi sembah pokok, duk rasa besar benda-benda ni, duk membesarkan kayu. Kayu ni kalau kita ada dalam rumah megah, ular tak masuk. Bisa dengar? Ni kayu ni bagi ada dalam rumah ni, ular tak masuk. Boh kayu tu ular masuk lalu. Ustaz, ni ada batu ni Ustaz. Ni batu ni kemas Ustaz. Batu ni kemas. Apa dia Pak Long? Geliga naga. Tu dia. Geliga naga Pak Long. Ustaz. Pak Long ambil nak cerita panjang. Cerita ni panjang Ustaz. Cerita panjang. Pak Long. Batu ni apa dia Pak Long? Batu Dragon Ball ke Pak Long ambil ni? Geliga. Ada Pak Long tu dia cerita geliga Tenung Selah. Tu dia Ustaz. Geliga Tenung Selah. Pak Long ambil macam mana? Cerita ni Ustaz malas nak cerita. Sekitar pun duk main masjid dah. Kalau dulu ni tak apa. Dah macam mana Pak Long ambil geliga ni? Itu ni Ustaz keluar jamban. Zaman duduk luar rumah lu ke jamban. Keluar dia panggung depan pintu jamban tu. Kita buh penampak terkeluar tu geliga tu dia kata. Amboi sembang. Sembang. Keluar jamban kan dulu jamban luar rumah. Ni cerita betul ni. Ni cerita saya habis tak dengar ni. Bukan saya nak bohong, saya ustaz. Ni cerita betul. Zaman jamban luar rumah tu Pak Long ni. Ni cerita dia orang Pulau Nerang. Dia duk cerita dia batu cincin dia ni geliga ular Tenung Selah. Kita kata gila Pak Long. Dapat mana? Dia berkata malas cerita Ustaz kita lah duk main masjid dah, kita malas nak sembang dia kata. Dia cerita tapi dah saya nak dengar. Ada satu malam tu dia zaman jamban duk luar rumah. Keluar dia duk panggung tu. Kita pun cih lalu. Tolonglah duk panggung. Cih hang ni. Pang bagi sebiji, terkeluar geliga tu. Tenung Selah tu pun dia sakit, dia lari bila tu. Kita pun ambil geliga tu buat betul cincin. Pak Long. Dia tak main cari balik ke? Berani. Selisih pun tak mau dah. Dia tahu. Silat-silat dia pergi habang habis keturunan dia. Jangan dia buat apa dia ni. Aku kena penampak lah itu ni. Kemai Pak Long tu. Kemai. Duk belah teriang. Kemai. Tak apa cik oi. Tak apa lah. Saya dengar mati kena petuk dengan Tenung Selah lah. Kemai. Memang kemai. Ni, duk rasa megah. Megah dengan kayu duk megah. Jangan. Tak saya kita kata jangan. Maka janganlah seseorang itu mendengar dan mengikut kata syaitan seperti orang kafir Quraisy semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat kafir Quraisy dulu zaman Rasulullah. Depa duk dengar cakap syaitan macam mana? Dengan katanya, kami tiada menyembah berhala dan kayu dan batu. Depa bagi alasan lah. Sedangkan hamba sembah berhala. Hampa sembah berhala.
Dulu ni Pak Long, kot tepi Kaabah tu macam-macam. Macam-macam berhala duk ada. Al-Lata wal-Uzza antaranya. Duk ada ni, duk ada. Lepas sembah berhala. Sembah berhala. Pokok kami Quran ni. Tapi bila orang pergi kata kat mereka kata, tak. Kami bukan menyembah berhala. Bukan kami sembah batu. Bukan kami sembah kayu. Tak. Yang kami sembah hanyalah Allah Ta'ala jua. Maka sekalian yang kami sembah yang lain itu hanyalah sebab apa? Mengikut ibu bapa kami yang dahulu kala jua. Kami buat ni bukan kerana buat pun, tapi malas nak berkeling orang tua dulu. Payahlah kita lagi kita buat lagu ni, lepas kata lagu ni kita buat, jadi kami pun sembah. Ni Pak Long duk percaya kata kayu ni berkuasa, batu ni berkuasa. Lebih pada bujang lapuk lagi. Ingat tak cerita Sudin jumpa tu hak jual batu tu? Bisa tengok belum? Pi Ramli ni dia buat jadi. Dia buat cerita labu-labi. Labu dan labi main tinju. Abang Tehran belum. Bukan takat hak lepa lembek dengan pengadik lembek. Betul tak? Ada kawan kita malam main tinju jugalah, baguslah. Tapi 2 round 3 round dah. 3 enggak 3 ya. 3 ya. 3 ya belum. Tak boleh lajak saya tidur tak cukup. Mujuklah Piramli dengan MZin tak bertumbuk malam ni belum. Kalau lepa masuk malam lah, habis data telefon kita tengok. Duk tengok live malam tu habis data telefon lagu tu ya. Sebab apa? Lama. Live ni pengadil pun terak. Piramli buat antara cerita yang dia buat bujang lapuk tu. Sudin pergi cari batu tu. Ramli nak cari duit. Aziz nak cari duit guna batu tu. Live kali dia kata apa? Dipersilakan ke longkang. Dia percaya pada batu ni Pak Long. Tak, lah ni ada lagi orang percaya Pak Long. Ada tak orang percaya? Saya nak tengok Pak Long. Ada tak orang percaya? Ada. Saya jumpa satu orang. Saya nak cerita ni lah. Ni nak habis lah. Jadi lah sejam lah. Ada satu orang jemaah duk main kuliah. Jemaah ni duk main kuliah. Saya tak mahu abang kuliah di mana. Dia ni sakit, saya pun pergi ziarah dia sakit. Pergi ziarah dia sakit, saya pun masuk pergi rumah dia. Dia tengok dia duduk atas katil tu. Tepi katil tu macam-macam ni, kain kuning apa semua duduk ada ni lah. Dengan kerih apa semua duduk ada ni. Saya pun masa tu duduk dalam bilik dengan dia. Saya kata, ni apa dia abang ni? Kiri kanan ni apa dia ni? Macam-macam. Dia duduk lena, dia kata, tak tahulah ustaz. Bini saya semua, ustaz nasihat lah dia. Saya tak maulah duk buat benda-benda syirik ni, takut mati ni Ustaz. Saya tak redha Ustaz, dia lah. Saya nak buat macam mana? Bini dia pun mencuah ayak ramai masuk dalam bilik. Saya takut duk Ustaz. Saya kata ni apa dia ni? Kiri kanan ni apa dia ni? Hak belah ni apa dia? Tak apalah Ustaz, ikhtiar ni, ikhtiar. Saya pun duk tengok belah kiri tu kain kuning tu, tulis India. Sebab saya tahu saya duk tengok filem Tamil. Tulis India. Hak belah kanan pula tulis Siam. Tahulah dia cuak pasport kerap. Maknanya bomo Siam, bomo Hindu. Bomo Siam, bomo Hindu. Tok Sami pun tak tahulah. Saya kata kok, ni, apa dia nak berubat ni kak? Hak perubatan Islam ni banyak lagi ni. Hak al-nulah, hak al ni darul nulah, darul ni lah kan. Darussalam, Darussyifa ni berlambak duk ada dalam negara kita ni. Pi panggil lah ustaz-ustaz tu mai. Pak Husin tahu dia jawab apa? Ni orang Islam Orang Islam Pak Husin. Dia kata ustaz, ayat-ayat Quran ni lambat lega. Dia kata betul Pak Zain. Dia kata ustaz,
Duk panggil ustaz-ustaz ni mai duk baca-baca ayat Quran ni lambat lega. Dia boleh kata lagu tu, "Oi, kita dengar-dengar terus ni." Dia kata, "Ustaz, kita kan tak percaya depa duk berobat-berobat tu, tapi hak ni cepat lagi ustaz tengok ni. Ustaz tengok ni. Lain dah kan abang kan? Abang, lain dah kan?" Laki dia nak kata apa? Mau tak angguk? Dah duk lena atas kereta, mau tak angguk? Ustaz balik ni kata, tak mau angguk sangat kan? Amboi abang no tak mau angguk no. Dia apa? Dia hak tak sat dia suruh kita bersyarah kat bini dia. Mai bini dia kata, kan, kau buat nak kata apa? Betul Dia kata lambat, ustaz weh, lambat nak lega. Ada orang kita. Dia tak percaya, Pak Long, dia tak percaya dengan Allah Ta'ala ni, dia tak percaya. Sedangkan yang mengizinkan hak duk minta kat puak-puak tu bagi lega, siapa dia Pak Long yang izin? Yang izin bagi lega tu siapa dia? Kalau Allah Ta'ala tak izin lega Pak Long. Apa hang percaya kan? Ambil lega. Tapi hang selesai duduk sebelah syirik habis. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidak kami menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ni, dia kata, kita ni pasal apa duk sembah ni? Sebab nak dekat dengan Allah lah ustaz. Ni duk pi betapa ni pun kerana Allah ustaz. Oi, duk pi bertabar pada he no lah, he ni lah, he no lah. Berobat. Cerita satu lagi bab berobat. Ni penutup lah. Cerita tai ekor. Cerita tai ekor. Ni cerita betul. Silat-silat aduk mengaji dalam ni pun bisa buat benda ni dulu. Sebelum kawan tu mati dah. Pi berobat nak turun nombor ekor. Ni cerita ni. Arwah dah lah duduk dalam kampung saya. Ni cerita zaman saya duduk mengaji sekolah menengah baru ni. Saya duduk ketui dengan mereka lah. Duduk dalam kampung, duduk ketui dengar cerita. Pi menurun tu. Dekat Gunung Cerai. Bawa seorang RM400. RM400 ambil Tok Bomo tu dekat belah mana, Sanglang ke mana tu. Pi lah ke Tok Bomo hendak bagi nambut kat mereka tu pun. Nak gerak pun orang kena pergi ambil. Bayang. Nak bagi nambut, mereka pergi tikam, mereka kaya. Tok Bomo tu pun motor dengan kereta pun haram tak ada. Pak Long percaya belum? Pak Long nak pergi ambil ubat dekat doktor pakar kulit ni. Dia pun jerawat besar kepala siku duk tandai Pak Long. Pak Long nak pergi ambil ubat kat dia. Kita nak pergi ambil ni, nak bagi kulit muka elok. Dia pun jerawat besar kepala siku duk tandai. Sama dengan Tok Bomo hangpa nak ambil nampak ni pun bodoh lah. Dia pun nak pergi Gunung Cerai, hangpa kena pergi ambil bawa. Tidak tak pergi dia. Pergi perempuan ni pun. Bayar seorang RM400 naik Gunung Cerai. Bawa guni baja tu apa. Dia pun duk ni apa semua, duk ni apa semua. Tok Bomo ni pun dia kata, ada nombor. Ada nombor tulis nombor apa semua. Lepas tu turun pula yang kedua, cepat kaya. Daun-daun kering akan jadi duit. Ambil lah duit, daun tu bubuh langguni baju, ikat 40 hari jangan buka. Kalau buka pantang larang dia, duit ni tak apa, daun ni takkan tukar. Cahaya kutip daun kat Gunung Cerai tu buh. Balik jik lah, tak rumah. Esok ni duk sembang. Assalamualaikum jutawan. Tu duk sembang sama-sama lepas hak orang balik. 40 hari lagi kita kaya. Hak kaya siapa dia belum? Tok Bomo tu. Dah lah modal apa pun haram tak ada. Nak naik Gunung Cerai pun hangpa pergi kutip. Duit hangpa bagi pula kat dia. Percaya. Pak Long weh, percaya. Orang Melayu ni kalau kita nak bagi, kita nak kaya lah kan. Kalau nak sentai duit orang Melayu ni senang ya Pak Long. Hang melabur 1,000, tiap-tiap bulan dapat 5,000. Dia melabur tak agak-agak?
Melabuk. Macam-macam skim duk ada. Nak buat balik Khatta Sultan Sulu, buat balik main Malaysia. Macam-macam Pak Long. Macam-macam. Silat-silat ada benda ni pun kena arah ni. Ni dia. Macam itulah alasan kami buat ni semua bukan apa. Nak mendekatkan diri dengan Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Sambung bulan depan. Wallahu'alam. Jadilah Pak Long baca sebaris, 4 baris tu sudah. Dia kata ustaz ni baca 6 baris. Syarah lebih mampu pergi kat aku. Lah aku mengajak. Mohon pandai hamai mengajak. Jadilah Pak Long nak mengajak ni pun dia okey. Dia baca lama-lama Pak Long. Mau saya baca ulas sikit. Pak Long nak kena beli kitab baru pula. Hak beli pula geng surau. Kan? Jadi padahal dia macam ni lah. Ngajak ni pun dia kena tengok orang. Dia tak Pak Long. Mau saya baca panjang malam ni. Bulan depan Pak Long nak cari muka surat tu ingat senang lah. Ni bulan depan P61. Tak 60. Senanglah cari. Ngajak ni pun dia bukan boleh lama-lama. Tekat-tekat padang patut. Tekat-tekat nasi tomato lagu tu sudah lah Pak Long. Kalau kena lem sheng ke apa, bolehlah 2 jam kan. Nasi tomato, cara nasi tomato. Pak Uziano, mau tinggal pek ngah lagi cepat kau berhenti kan. Tanya-tanya bulan ni apa dia mangkak pek ngah nyok tak 15 minit sudah lah Pak Long kan. Padang dengan pek ngah tu kan. Wallahu'alam, mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu